الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Pahala bersepah siapa ni? Tak ada orang nak kemas ke apa? Ish, ni pun nak kena ajar. Kau bendera lah. Ni siapa ni? Si putih sama ni suka aku. Allahumma salli ala Allahumma salli. Baca kalimat. Majalah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil ke? Ini ambil. Alhamdulillah, subhanallah. Siapa yang ni? Ahmad lah. Ahmad, anak Wak Din tu. Tak ingat ke? Dulu kita sama-sama sekolah kan. Kat sekolah menengah apa? Sekolah kebangsaan sebelum ni. Akan dah lupa. Ahmad, anak Wak Din. Yang mana Oh, yang duduk ujung kampung tu Ingat pun. Sekarang apa cerita sekarang? Kau buat apa sekarang? Aku macam biasa je, tak buat apa-apa pun. Kau apa cerita sekarang? Dah banyak yang berubah sekarang kau. Alhamdulillah. Macam ni je lah. Entah nampak anak lain ni pun. Syukur pada Allah Ta'ala. Ni pun hasil didikan duduk madrasah kan. Kita buat semua kerana Allah, ikut sunnah Nabi. Oh, bagus lah tu. Alhamdulillah. Entah kenapa ni. Macam ada masalah je. Nanti entah ni macam menung seseorang. Dia tadi anak tengok entah macam ada masalah. Cuba cerita sikit. Anak mungkin boleh tolong kalau ada apa-apa masalah. InsyaAllah. Macam ni je lah Mat. Aku kan sejak mak ayah aku meninggal pun, aku terus macam dah tak ada hari tuju dah. Aku macam dah rasa kosong dalam hidup aku. Dengan adik-adik aku lagi. Ya, sejak mak bapak aku meninggal ni, adik-adik aku semua macam dah tak nampak lah. Aku pun dah rasa macam tak tahulah nak cakap macam mana dengan kau. Macam tu Kamri. Itulah ni tanda Allah uji. Allah uji pun Allah sayang kan. Kalau Allah tak uji, masa Allah tak sayang kita. Allah bagi ujian tu sebab Allah nak kita dekat pada dia. Nak kita kembali pada dia. Moga kau kuat. Aku doakan kau sentiasa lebih ketabahan insyaAllah. Terima kasih lah Mat. Aku duduk kat masjid ni pun sebab nak cari ketenangan. Aku doakan semoga terus tabah. Tapi beri aku tak ada lama lah. Aku nak kena balik lah madrasah petang ni. Itulah aku nak minta diri dulu lah. Oh, kau dah nak gerak dah ke? Kau jangan lupa tau doakan aku. InsyaAllah. Sebelum aku gerak ni aku nak beritahu something. Tunggu sekejap Allah. Nah, ini buku surat cinta dari Tuhan karya Ustaz Adni Roslan. Dia buat buku ni, dia tadabbur ayat Al-Quran pada juz 1 sampai juz 3. Dah baca lah. Kalau nak suruh baca Al-Quran, faham kan? Jadi dalam buku ni Ustaz Adni dah susun lah elok-elok tadabbur satu persatu ayat Al-Quran kan. Kita baca, mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari Al-Quran ni lah yang kita cuba jawapan segala masalah kita. Kita cuba usaha, ada masa bacalah. Ni ada hadiah kan pada entah. Apalah yang ada dalam buku ni Aku nak kena cari-cari juga ni benda-benda macam ni. Kertas apa ni? Kemtafi cuti sekolah. Macam best je.
Berapa bang? Dalam 38. 38. QR boleh QR? Boleh. Masya Allah Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ahmad. Masya Allah Amri. Entah buat apa kat sini? Aku datang sini ada sebab. Sekejap Apa ni? Oh, Kenta Hafiz cuti sekolah ni ke? Apa Enta nak join? Rasanya macam tu lah. Tapi nak tanya lah, bila pendaftaran dia? Oh, pendaftaran hari Ahad ni 21 bulan kan? Enta datanglah sini insya-Allah kan? Apa yang buat Enta tergerak nak masuk camp ni? Amri. Aku rasa aku nak berubah lah. Aku nak mulakan hidup baru. Alhamdulillah Amri. Allah Ta'ala dah bagi daya kat Enta. Jom Ana bawa Enta pusing-pusing kawasan Marasa. Ana tunjuk kawasan Marasa. Jom. Ni kawasan Marasa kita ni, dia dirasmikan pada tahun 1999 oleh bayang-bayang resah bila hatimu masih tak berubah, enggan dipunya dan dipenjara.